Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan peluang untuk sekali lagi sambung pengajian sirah kita. Kalau tuan-tuan masih ingat, minggu lepas last sekali kita cerita tentang pembukaan kota Kufah, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi izin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk bergerak daripada Madain menuju ke Kufah. Lalu tentera Islam ketika itu telah pun membuka kota Kufah. Dan hari ini kita akan sambung lagi peristiwa yang berlaku pada tahun 17 Hijrah. Okay, pembukaan kota Kufah itu pada awal 17 Hijrah, dan kemudian kita nak sambung tentang perkara-perkara yang berlaku pada tahun 17 Hijrah. Baik, antara perkara utama yang berlaku pada tahun 17 Hijrah, baik, sebelum kita sambung, saya sekali lagi nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada buku ni, bolehlah dapatkan buku ni. Ini buku dalam bahasa Melayu, telah pun diterjemahkan, Perjalanan Hidup 4 Khalifah Rasul yang Agung. Bila ada buku ni, mengaji dia senang sikit, kita boleh buat nota, kita boleh tambah, kita boleh gariskan dan sebagainya. Manfaat dia lebih lama bertahan dengan kita. Mungkin hari ini kita dapat manfaat, nanti kita boleh ajarkan orang lain pula manfaat ni. Jadi tuan-tuan yang ada buku, pegang pen, pegang pensel, tandalah benda-benda apa yang rasa patut untuk ditanda. Yang tak ada buku, dapatkan buku. Jadi tuan-tuan boleh ikut satu persatu perjalanan sirah ni. Kita sambung hari ini, muka surat 246. Kedatangan Umar ke Syam pada tahun ke-17 Hijrah. Sebagaimana kita sedia maklum, kita dah cerita sebelum ni, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menggerakkan tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sehingga mereka berjaya dalam perang Yarmouk. Dan setelah peperangan Yarmouk ada banyak siri peperangan yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab sehingga akhirnya para sahabat telah berjaya membuka kota Syam, mereka berjaya menguasai Palestin dan Baitul Maqdis. Yang ini kita akan cerita nanti, ada bab khas tentang pembukaan Syam. Pada tahun ke-17 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bergerak menuju ke Syam untuk ini kali pertama beliau nak melawat negeri Syam. Tetapi apa yang berlaku pada ketika itu, pada tahun 17 Hijrah, berlaku serangan taun besar-besaran di Syam, di Baitul Maqdis, tahun 17 Hijrah. Ini belum lagi tahun Amawas. Amawas ni nanti kita cerita lain. Jadi tahun ke-17 Hijrah, bila Umar nak pergi ke Syam, negeri Syam ketika itu sedang diserang wabak taun yang besar. Taun ni, sebagaimana kita semua maklumlah, dia satu penyakit yang tersebar luas di zaman dahulu. Sangat luas tersebar penyakit taun ni sehingga ramai orang yang meninggal dunia. Dan juga para sahabat mereka kenal taun ni, mereka tahu taun ni dia dibawa oleh bakteria lalat, bawa penyakit itu sebarkan kepada manusia, dan apabila terkena pada orang ramai tersebar penyakit taun dan mereka mati. Jadi orang semua tahu penyakit taun. Sebelum nak sambung cerita Syam kena taun ni, saya suka nak panjangkan sedikit di mana Nabi SAW sebut tentang kelebihan Madinatul Munawwarah. Nabi kata fa inna ta'un la yadkhulul Makkah wal Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, atau kama qala, Nabi SAW sebut, atau hadis Muslim, Nabi kata Mekah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Dajjal dan juga ta'un takkan masuk ke Madinah. Hadis lain. Dalam sebahagian riwayat diceritakan
pintu-pintu Madinah, penjuru Madinah akan dijaga oleh malaikat. Jadi Ta'un tak masuk Madinah dan juga Dajjal pun tak masuk Madinah. Baik. Kalau tuan-tuan perasan, bila awal-awal masa COVID-19 ni mula tersebar, awal-awal beberapa minggu lepas, sebelum kebanyakan negara kena, ada orang kata Madinah tak masuk. Madinah takkan kena serangan COVID ni, jadi dia selamat. Ada orang tulis, mereka kata walaupun Madinah ni Nabi jamin tak kena penyakit ni, tetapi pemerintah dia bagus. Dia ambil inisiatif untuk bersihkan masjid, untuk hilangkan kuman daripada kawasan masjid dan sebagainya. Tindakan bagus. Walaupun Nabi janji penyakit tak masuk Madinah. Ada orang kata macam tu. Cuma saya nak tegaskan dekat sini. Kadang-kadang bila kita cerita tentang perkara yang sedang berlaku sekarang ni, kan, yang sedang berlaku, lebih baik kita tidaklah mentafsirkan hadis dengan tafsiran-tafsiran yang sesuka hati kita. Ataupun jangan kita pilih mana-mana tafsiran yang kita suka, sehingga kadang-kadang tafsiran itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan kalau tafsiran itu salah, tiba-tiba Madinah kena COVID-19, orang kata, kan tadi hang abang kata Nabi sebut Madinah tak boleh kena. Macam mana tiba-tiba Madinah boleh kena? Dan sekarang kalau di Saudi yang sangat banyak tersebar daripada Mekah dan Madinah. Jadi apa kita nak jawab? Lepas tu dia pun pusing pula. Dia pun kata tak, Nabi kata insya-Allah tak dimasuki Ta'un. Jadi Ta'un tak masuk, Covid pun tak masuk juga. Dia pusing kot tu pula. Saya nak abang, paling senang dalam bab ni, jangan kata apa Nabi tak kata. Sebab kadang-kadang kita dakwa satu benda dan tiba-tiba terbukti salah. Akhirnya kita bagi gambaran bahawa agama tu salah. Jadi yang paling tepat adalah berhenti setakat yang Nabi kata. Nabi kata Madinah takkan dimasuki oleh Dajjal, takkan dimasuki oleh Ta'un. Cakap tu je. Dajjal tak masuk, Ta'un tak masuk. Bila mai penyakit baru ni, jangan kata dia sama macam Ta'un. Jadi kalau Ta'un pun tak masuk, Covid ni pun tak boleh masuk juga Madinah. Jangan buat begitu. Sebab kalau kita buat begitu, nanti terbukti perkataan kita salah, orang akan kata Nabi salah. Jadi ini kita kena berhati-hati. Sebab itulah Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia sebut dalam Fathul Bari, dikhabarkan bahawa Mekah telah dimasuki ataupun telah pernah diserang oleh Ta'un. Ibn Hajar kata itu disimpan rekod orang cerita tentang Ta'un menyerang Mekah. Dan Nabi SAW sebut dalam sebahagian riwayat Mekah dan Madinah takkan dimasuki Ta'un. Maka kata Ibn Hajar, mungkin yang masuk itu, yang menyerang Mekah itu adalah bakteria lain, penyakit lain. Lalu orang salah sangka dan orang ingat itu adalah Ta'un. Sedangkan Ta'un, Nabi SAW janji tak masuk. Tengok tak cara para ulama dia berinteraksi dengan nas ni. Kalau benda tu semua orang nampak, realiti, jangan ingkari dia. Itu yang orang nampak, ya. Tapi dalam masa yang sama, hadis Nabi tak salah. Mungkin kita silap mentafsirkan peristiwa. Jadi sebelum nak sambung ni, saya nak abang, jangan panjangkan benda yang Nabi tak sebut. Bila Nabi kata Mekah dan Madinah tak dimasuki Ta'un, Ta'un sajalah. Wabak lain hang jangan pandai-pandai pergi tambah. Wabak lain, kadang-kadang dia timpa di negeri itu dan juga negeri-negeri lain. Baik, ini kita nak cerita apa yang berlaku di Syam. Pada tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bergerak menuju ke Syam untuk melawat Syam pada kali yang pertama setelah tentera Islam buka negeri Syam. Bila Sayyidina Umar sampai di Syam, ketika itu Abu Ubaidah ibn Jarrah, panglima baru yang menggantikan Khalid al-Walid yang kita dah sebut dalam cerita yang lepas, Khalid turun pangkat digantikan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bagi laporan kepada Umar. Ya, wahai Umar, di dalam negeri Syam ini ada sedang tersebar penyakit Ta'un. Sekarang hang sampai ke Syam. Jadi silalah masuk, kami habaq siap-siap. Sekarang Ta'un tengah tersebar di sini. Itu situasi semasa. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pun fikir nak masuk ke tak masuk? Nak masuk ke tak masuk Syam pada ketika itu ada penyakit. Sayyidina Umar ketika itu dia bagi tahu para sahabat, panggillah al-muhajirun al-awwalun. Orang-orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam, kumpulkan mereka di sisi aku. Bawa dia pemain di sini.
So Sayyidina Umar pun sebut begitu, orang pun panggil siapa muhajirin yang berada dalam rombongan ini, semua datang ke sini berada di hadapan Sayyidina Umar sekarang. Sayyidina Umar tanya mereka, kita ada satu dilema sekarang ni. Negeri Syam sedang diserang oleh Ta'un. Nak masuk ke tak masuk? Mereka pun berbincang sama sendiri. Akhirnya mereka split kepada dua pandangan. Orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam, sebahagian daripada mereka kata kepada Umar, kita dah sampai jauh ni, perjalanan kita jauh, teruskan perjalanan ini, masuklah ke negeri Syam. Sebahagian muhajirin yang lain pula kata, wahai Amirul Mukminin, tak wajar untuk kau membawa sahabat-sahabat Nabi pergi masuk ke dalam negeri yang ada penyakit di dalamnya. Mereka split dua pandangan, berbeza pandangan. Kenapa berbeza pandangan? Dia ada dua benda yang penting lah. Satu, tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu penting. Yang kedua, kita berusaha untuk mencari jalan yang paling baik. Itu juga penting. Al-sa'yu penting. Tawakkul juga penting. So ada orang dia punya tawakal tu tinggi. Jadi dia mendahulukan tawakal daripada dia masuk sajalah. Kita bertawakal kepada Allah. Ada orang dia meletakkan kedudukan usaha itu lebih tinggi. Lebih baik kita jangan masuk. Sebab ada penyakit dekat situ. Elakkan penyakit lagi bagus. Sayyidina Umar kata, okey kalau begitu, kamu tak dapat kata putus, kamu boleh beransur dulu, pergi tepi sekejap. Umar kata, aku tak dapat keputusan lagi. Umar kata, kemudian Umar panggil pula orang-orang Ansar. Panggil orang Ansar datang ke sini. Orang Ansar sahaja, pembesar-pembesar Ansar datang di sekeliling Umar. Umar pun cerita kepada orang Ansar, kita dah ni ada satu dilema. Negeri Syam diserang penyakit Ta'un. Kita datang jauh dah ni, daripada Madinah sampai ke Syam. Apa hampa punya pandangan? Nak masuk Syam ke ataupun nak patah balik pergi ke Madinah? Orang Ansar pun fikir. Akhirnya mereka pun sama seperti muhajirin. Split. Satu kelompok kata jalan dah jauh, teruskan perjalanan, masuk ke negeri Syam, tawakal. Sebahagian lagi kata tak boleh, dah tahu dalam tu ada penyakit, nak masuk buat apa? Kita balik ke Madinah. Umar kata, okey kamu boleh beransur, kamu boleh pergi tepi Zat. Lalu Umar panggil kelompok ketiga. Kelompok ketiga yang dipanggil oleh Umar adalah panggil berkumpul di sini pembesar-pembesar Quraisy yang lambat masuk Islam. Lambat masuk Islam. Bila mereka masuk Islam? Masa pembukaan kota Mekah baru masuk Islam. Ni geng-geng pembesar Quraisy yang kira awal-awal dulu ketegak, tak mau masuk Islam. Panggil mereka. Lalu mereka ni dikumpulkan di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tanya kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang kira geng-geng last masuk Islam ni. Kita ada satu dilema. Negeri Syam, penyakit Ta'un tengah tersebar di dalamnya. Nak masuk ke tak masuk? Pemimpin-pemimpin Quraisy yang lambat masuk Islam ni, yang masuk Islam masa pembukaan kota Mekah, mereka semua bersepakat. Semua bersepakat. Jadi mereka punya logical thinking ni kira power lah. Bersepakat. Wahai Umar, kita tak boleh masuk ke negeri Syam. Hang tahu dalam Syam tu ada penyakit, nak masuk cari apa? Tak ada keperluan untuk masuk. Balik ke Madinah dan jangan masuk. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia mendengar perkataan kesepakatan pembesar-pembesar Quraisy yang masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah, Umar pun buat keputusan bahawa okey kalau begitu kita tak payah masuk ke negeri Syam, esok pagi kita patah balik ke Madinah. Selesaikan urusan kita, aku tak payah masuk ke negeri Syam. Bila Umar kata begitu, Umar kata nak balik ke Madinah, kata Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah ni panglima besar. Apa hal kita nak takut dengan virus? Takkan nak takut. Apa hal kita nak takut dengan bakteria Ta'un ni? Dia kata, ya Amiral Mukminin, afiraran min qadarillah. Dia kata kat Umar, Abu Ubaidah kata, wahai Amirul Mukminin, apakah hang ni nak lari daripada ketentuan Allah? Takut sangat. Pasal apa takut sangat? Nak lari daripada ketentuan Allah. Kira maksudnya kalau Allah dah kata nak kena penyakit tu, kenalah. Kalau Allah kata tak kenalah. Hang pasal apa nak lari daripada ketentuan Allah? Kata Abu Ubaidah Ibn Jarrah, panglima perang kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, khalifah ataupun Amirul Mukminin. Umar dia tengok Abu Ubaidah, dia perhati Abu Ubaidah lama. Umar kata, "Lau ghairaka qalaha ya Aba Ubaidah." Umar kata, wahai Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang ucap perkataan ni lain daripada hang kan bagus. Hang punya kedudukan ni tak patutlah ucap
perkataan begini. Maksudnya begitulah. Macam mana hang ni, hang jadi pemimpin perang, ada fikiran yang bagus, ada penakkulan yang baik, boleh ucapkan perkataan ni. Orang lain kalau kata okey lah. Umar kata, "Lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah." Kalau kan bagus kalau orang lain yang ucap perkataan ni, tak keluar daripada mulut hang wahai Abu Ubaidah. Kata Umar, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Umar kata, betul. Kita memang lari daripada takdir Allah, tetapi kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Hang nak lari di mana? Kalau hang masuk, itu takdir Allah. Kalau hang tak jadi masuk negeri Syam, hang keluar daripada Syam, itu pun takdir Allah juga. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, kalau hang nak bawa satu unta bawa main, hang nak bawa unta tu pergi makan dekat mana? Satu jalan rumput banyak, boleh bagi unta makan. Satu jalan lagi kering kontang, kosong. Kalau hang bawa unta tu pergi ke tempat yang ada rumput, itu takdir Allah. Kalau hang bawa unta tu pergi ke tempat kering kontang yang kosong, tak ada makanan untuk unta tu nak makan, itu pun takdir Allah. Jadi akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pun ambil keputusan, kita balik ke Madinah, tak jadi masuk ke negeri Syam sebab penyakit tengah tersebar di dalam negeri Syam. Ketika itu datang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Masa tu dia orang duk bincang lama tadi, dia tak ada. Dia pergi mana jauh sikit, lepas tu dia pun datang mai jumpa Umar. Wahai Umar, apa decision? Umar kata, kita balik. Abdul Rahman bin Auf masa tu dia bagi tahu kepada Umar, bagus keputusan ini. Bagus keputusan untuk balik. Kerana aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kamu mendengar taun sedang berlaku di satu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila taun telah melanda satu negeri sedangkan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar untuk melarikan diri daripadanya. Jadi ini kata Abdul Rahman bin Auf yang dia dengar daripada Nabi SAW membenarkan perkataan dan pilihan Umar. Membenarkan pilihan Umar. Jadi apa Nabi ajak? Nabi ajak kalau hampa dengar satu negeri itu ada taun, jangan masuk dalam negeri itu. Kalau hampa duduk dalam satu negeri, penyakit tengah tersebar di dalam negeri itu, taun tengah tersebar dalam negeri itu, wabak taun, jangan keluar, duduk di situ. Maka Abdul Rahman bin Auf membenarkan perkataan Umar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pun balik semula ke Madinah. So ini tahun ke-17 Hijrah. Kemudian tahun ke-18 Hijrah, okey, setahun selepas tu, tahun ke-18 Hijrah, berlaku lagi satu tahun. Dan tahun ini lebih besar. Yang awal tu mungkin kecil sikit. Ramai sahabat hidup selepas tu, tak ada masalah, penyakit tu pun hilang. Penyakit ni para ulama kata dia bermusim tahun. Bila sampai musim kemarau, musim panas sama dia hilang. Kemudian dia datang balik selepas tu kadang-kadang. So pada tahun ke-18 Hijrah, okey, inilah tahun di mana berlaku tahun yang paling besar ketika itu. Iaitu apa yang dinamakan tahun Amawas, tahun ke-18. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun kata Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah, orang ramai salah faham. Orang ingat cerita tadi tu yang Umar jumpa Abu Ubaidah, Umar datang ke Syam tu berlaku tahun ke-18, tapi tak. Dia dua peristiwa yang lain. Yang tadi tu tahun ke-17 ketika Umar datang ke Syam. Yang ni tahun ke-18. Negeri Syam digegarkan oleh wabak taun yang menyerang dan ramai orang mati pada ketika itu di Syam. Ini yang paling besar, Amawas. Bermula daripada satu perkampungan di Amawas dan tersebar ke semua tempat di Syam. Bila khabar ini sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sampai kepada Umar bahawa Syam sedang diserang taun dan orang sedang mula mati. Ramai orang, tiap-tiap hari ramai orang mati. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tulis surat. Dia tulis surat, dia hantar kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sebab dia sayanglah dekat Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak boleh nak selamatkan semua orang sebab nampak dia punya trend tu ramai orang akan mati. Maka Umar tulis surat kepada Abu Ubaidah. Umar bagi tahu dekat dia, aku sangat berhajat untuk cakap dengan hang face to face. Terjumpa dan kita cakap.
Tetapi hang tahu bahawa dalam keadaan ni kita tak boleh nak jumpa dan tak boleh nak cakap. Maka kerana itu, apabila hang dapat surat daripada aku ni, terima surat ini, maka janganlah hang letakkan surat ini, melainkan terus balik jumpa aku dan kita bercakap. Khalifah bagi perintah. Amirul Mukminin beritahu kepada Abu Ubaidah, dapat sahaja surat ni, hang baca sahaja, sebelum sempat hang letak pun, terus bersiap-siap balik ke Madinah pun nak jumpa hang. Apa tujuan Umar? Tujuan Umar, dia nak bagi Abu Ubaidah tak kena ta'un tu. Sebab dia dengar ta'un tu sedang tersebar dan ramai orang yang mati. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, apabila dia menerima surat daripada Umar, dia buka surat tu pada tahun ke-18 Hijrah, dia baca dan dia tahu apa kehendak Umar. Dia tahu Umar nak suruh dia keluar nak selamatkan dia. Abu Ubaidah pun balas surat Umar, tulis semula kepada Umar, bagi tahu kepada dia, wahai Amirul Mukminin, aku faham apa yang hang nak. Aku tahu hang punya tujuan nak keluarkan aku. Tetapi aku tak boleh meninggalkan tentera berada di sini, mereka diserang oleh ta'un dan aku keluar menyelamatkan diri aku seorang-seorang. Itu aku tak boleh buat. Mana boleh seorang panglima buat tingkah laku yang macam tu? Selfish, selamatkan diri aku, orang lain kena. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, aku tak mau untuk meninggalkan tentera aku, tolonglah batalkan arahan, biarkan aku tinggal sama-sama menghadapi keadaan sukar ini bersama dengan tentera. Jangan bawa balik aku. Hantar surat kepada Umar. Tukang bawa surat ni pun bawa balik kepada Umar. Dia baca surat yang telah ditulis oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Umar bila dapat surat tu dia menangis. Dia menangis. Orang duduk di sekeliling dia, dia buka surat tu dan dia menangis. Orang yang duduk di sekeliling Umar tanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, pasal faham menangis bila dapat surat? Abu Ubaidah dah mati ke? Ada kena ta'un ke? Umar kata dia tak kena ta'un, tapi aku punya kira-kira dia akan kena. Macam itulah kata Umar lebih kurang. Dia tak kena, tapi dia nampak gaya macam dia akan kena lah ta'un ni. Umar punya firasat. Nampak gaya bila ta'un ni serang, dia akan termasuk salah seorang yang kena ta'un ni. Kemudian Umar kata tak apalah kalau begitu, tulis surat kedua kepada dia. Beritahu kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, pindahkanlah tentera yang berada di Syam pergi ke tempat yang tinggi. Sebab bila duduk di atas bukit, udara di bukit itu lebih segar. Baik. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, apabila dia dapat surat kedua daripada Amirul Mukminin untuk pindah ke bukit. Ketika itu ramai orang mati. Tiap-tiap hari ada sahaja orang mati. Apa yang mereka buat bila ta'un tersebar? Mereka ikut perintah yang diajarkan oleh Nabi SAW tadilah. Hampa duduk negeri tu jangan keluar. Yang duduk dekat luar jangan masuk ke negeri tu. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dia tengah jalan, ketika itu Abu Musa al-Ash'ari tu ada dengan dia. Abu Musa al-Ash'ari dengar Abu Ubaidah bila dapat surah Umar. Abu Ubaidah bagi tahu kepada Abu Musa al-Ash'ari, Umar perintahkan kita untuk pergi ke tempat yang tinggi. Dia pun kumpulkan tentera untuk pergi ke tempat yang tinggi. Kata Abu Ubaidah, ayuhan nas, wahai manusia, inna hadzal waj'a rahmatun bikum wa da'watu nabiyyikum wa mautu salihin min qablikum. Abu Ubaidah kata, wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini iaitu ta'un adalah rahmat ke atas kamu dan juga doa nabi kamu, dan inilah cara kematian orang-orang yang saleh sebelum daripada kamu. Dan dia kata, wa inna Aba Ubaidah yas'alullah an yaqsima li Abi Ubaidah haddahu minhu. Dan sesungguhnya Abu Ubaidah ini, insan yang bernama Abu Ubaidah ini berdoa kepada Allah supaya memberikan bahagian Abu Ubaidah daripada ta'un. Dia doa kepada Allah Ta'ala supaya dia mati kerana dia mati dalam ta'un tu. Sebab apa? 3 sebab. Rahmatan lakum. Penyakit ini adalah rahmatan bikum, rahmat kepada kamu. Da'watan nabiyyikum, dakwah doa nabi kamu, dan juga mautas salihin min qablikum. Demikianlah cara mati orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Abu Ubaidah kata, ya Allah, bagilah kepada aku bahagian aku daripada ta'un ni. Biarlah kena kepada aku. Maka dalam perjalanan mereka nak pergi ke tanah berbukit yang tinggi ni, akhirnya Abu Ubaidah dia berhenti. Ketika mereka berhenti, Abu Ubaidah dia rasa tak sedap badan. Dan dia beritahu kepada Abu Musa al-Ash'ari. Sebelum tu, isteri Abu Musa al-Ash'ari pun dah kena. Abu Ubaidah kata ke Abu Musa al-Ash'ari, aku rasa ta'un ni wallahi dah kena kepada aku.
Lalu mereka pun terus perjalanan. Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia disebabkan ta'un amawas. Panglima besar. Banyak peperangan dia join, Allah takdirkan dia meninggal dunia kerana ta'un. Dan doa dia sendiri, dia minta, ya Allah, matikanlah aku kerana ta'un ni. Bagilah ke aku bahagian ta'un. Kemudian Abu Ubaidah digantikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun sama juga. Inna hadzal waja'a rahmatun bikum wa da'watu nabiyyikum wa mautu salihin min qablikum. Dia doa, ya Allah, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat ke atas kami dan juga doa nabi kami dan juga kematian orang-orang soleh sebelum kami. Bagilah kepada keluarga Mu'adz sebahagian daripada penyakit ta'un. Dia pun kena. Mula-mula kena anak dia Abdul Rahman, kemudian kena kepada Mu'adz bin Jabal sebab doa dia. Dia minta, ya Allah, matikanlah aku di dalam ta'un. Baik, yang ni kita nak cerita sikit. Apa kita nak buat bila kena wabak ni? Apa yang perlu buat? Sebab kita tengok Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dua-dua orang ni depa minta supaya depa dimatikan kerana ta'un. Depa minta mereka mati dalam kena penyakit ta'un yang sedang tersebar di Syam pada ketika itu. Kata Abu Qilabah, kalau tak silap saya, Abu Qilabah rawi hadis, meriwayatkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad, seingat saya, kata Abu Qilabah, aku tak faham apabila Mu'adz dan juga Abu Ubaidah, mereka sebut tiga perkara ni. Rahmatun bikum, da'watu nabiyyikum, mautu salihin min qablikum. Rahmat kepada kamu, ta'un ni, rahmat kepada kamu, doa nabi kamu dan cara mati orang soleh di kalangan kamu. Kata Abu Qilabah, dua benda aku boleh faham. Aku boleh faham kenapa ta'un ni rahmat. Sebab sakit sebelum mati ni adalah menghapuskan dosa dan sebagainya. Aku boleh faham kenapa ta'un ni adalah kematian orang soleh sebelum kamu. Sejarah menceritakan ta'un telah menyerang ramai orang soleh yang mereka meninggal dunia. Tapi aku tak boleh faham satu benda. Apa maksud ta'un ni adalah doa nabi kamu? Apa maksud ta'un ni doa nabi kamu? Kata Abu Qilabah, aku tak faham. Sehinggalah selepas peristiwa itu, Abu Qilabah kata, aku mendengar hadis yang disampaikan kepada aku, baru dia faham. Apa hadis dia? Ada siapa-siapa nak angkat tangan ke? Tolong isi tempat kosong. Apa hadis dia? Abu Qilabah ni. Kata dia, sehinggalah selepas itu, orang cerita dekat dia, bahawa pada satu malam, Nabi SAW tengah tidur. Nabi tengah tidur, lalu kemudian Nabi sebut, fahumma idzan aw ta'un. Nabi kata, kalau begitu biarlah demam ataupun ta'un. Nabi ulang, fahumma idzan aw ta'un. Kalau begitu biarlah demam panas ataupun ta'un. Fahumma idzan aw ta'un. Kalau begitu biarlah demam panas ataupun ta'un. Nabi sebut banyak kali malam. Kemudian Nabi pun tidur. Apabila Nabi SAW bangun keesokan harinya, salah seorang daripada isteri Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semalam masa Rasulullah tidur, kami dengar Rasulullah kata, fahumma idzan aw ta'un. Kalau begitu biarlah demam ataupun ta'un. Nabi ulang banyak kali perkataan itu. Kenapa wahai Rasulullah? Pasal apa Nabi ulang perkataan ni banyak kali? Kata Nabi SAW, semalam aku didatangi oleh Jibril, maka aku minta tiga perkara. Tiga doa yang Nabi minta. Satu doa Nabi minta supaya umat Nabi SAW tidaklah hapus sekali, dihancurkan sekaligus. Allah makbulkan. Yang kedua, Nabi SAW minta bahawa umat Nabi SAW ini tidaklah dibunuh ramai-ramai. Tidaklah diserang oleh musuh, mati semua sekali. Allah makbulkan. Yang ketiga, Nabi SAW minta alla yajma'a ummati 'ala dhalalah, supaya umat ini tidak berhimpun di atas kesesatan, supaya sebahagian daripada mereka tidaklah mencari kesalahan sebahagian yang lain, tidaklah sebahagian daripada mereka menghancurkan sebahagian yang lain, minta supaya mereka jangan sesat. Kemudian fa'aba alayya, doa itu tidak dimakbulkan. Doa supaya umat ni takkan sesat,
bersatu di atas kesesatan, takkan sesat selama-lamanya, tidak dimakbulkan. Maka setelah itu Nabi SAW, kalau begitu biarlah demam panas ataupun ta'un, biarlah demam panas ataupun ta'un. Kata Abu Qilabah, bila aku dengar hadis tu, baru aku faham doa Abu Ubaidah ibn Jarrah dan juga doa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. So apa yang jadi? Ketika Amawas ni serang, para sahabat kehidupan mereka biasa. Mereka mengambil jalan yang Nabi sebut tadi dah. Orang luar tak masuk. Dan juga orang yang tinggal di Syam tak keluar. Tetapi kerana Nabi ceritakan tentang ta'un, kerana kesakitan ini menghilangkan dosa dan sebagainya, mereka minta doa supaya mereka dikenakan penyakit ini dan meninggal dunia. Mereka hidup seperti biasa. Sehingga bila ta'un hilang, ta'un ini hilang daripada negeri Syam. Apabila negeri Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah telah pun meninggal dunia ketika itu. Mu'adz bin Jabal dia sakit, dia kena ta'un. Pemerintahan ketika itu diambil oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Siapa Amr bin Al-As? Seorang pemimpin Quraisy jugalah. Cuma dia masuk Islam awal sikit. Dia tak tunggu masa pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam sama macam Khalid Al-Walid. Tahun ke-8 Hijrah, dia main masuk Islam siap-siap selepas Hudaibiyah. So, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Macam tadi juga, kalau perasaan tadi kan, pembesar Quraisy, dia punya logical thinking dia tinggi. Dia boleh connect semua dot-dot yang ada, dia boleh sambung bagi nampak apa situasi yang dihadapi dan apa jalan keluar yang paling bagus. Nabi kata, kalau wabak ada satu negeri, jangan masuk negeri itu. Kalau hampa duduk dekat situ ada wabak, jangan keluar. Sebahagian daripada para sahabat, apa mereka buat? Mereka ikut apa Nabi kata. Tapi macam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ikut macam Nabi kata. Cuma pada tafsiran dia, Abu Musa Al-Asy'ari kata itu untuk menjaga i'tiqad. Dia sebut dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari kata untuk jaga i'tiqad. Kalau kamu yakin bahawa sekalipun kamu tinggal di situ, Allah yang berkuasa memudaratkan kamu, menyakitkan kamu, bukan penyakit ta'un. Kalau kamu ada keyakinan itu, tak apa, kamu boleh keluar. Dia nak kata tentang ini tentang i'tiqad. Mereka melihat di sudut itu. Tetapi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia tak tengok di sudut tu. Dia tengok di sudut lain. Apa yang dia buat? Dia buat satu keputusan dan dia ambil satu pendirian yang berbeza dengan Abu Ubaidah dan juga Mu'adz. Kata Amr bin Al-As ketika itu, innahu rijsun fatafarraqu anhu. Sesungguhnya ta'un ini adalah najis, adalah penyakit, adalah kekotoran. Maka larilah kamu daripada dia. Larilah kamu daripada ta'un. Jadi, siapa yang ajak ni? Keep distance ni. Jauhkan diri dari sesama lain. Duduk jauh-jauh, jangan duduk dekat-dekat. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Fatafarraqu anhu. Larilah kamu daripada ta'un. Jangan duduk dekat-dekat. Lari. Masa dia kata tu, orang marah. Para sahabat memang marah gila dekat dia. Sebab dia buat pandai-pandai. Nabi doa supaya kena ta'un. Nabi kata ini rahmat kepada kamu. Ini rahmat dan Nabi doa supaya sama ada demam panas ataupun ta'un. Tiba-tiba Amr bin Al-As kata ta'un ni najis, kotor. Orang marah. Syurahbil bin Hasanah, salah seorang panglima perang juga. Kata Syurahbil, laqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Amrun adallu min ba'iri hadha. Kata Syurahbil, sesungguhnya aku pernah bersama dengan Nabi SAW. Sedangkan Amr bin Al-As, dia ini lebih sesat daripada aku punya keldai. Kata Syurahbil bin Hasanah. Kata Abu Wa'il Al-Hudhali, sama juga. Kami dulu duduk dengan Nabi SAW. Sedangkan orang ini, Amr bin Al-As, lebih sesat daripada unta aku. Kenapa dia sesat? Mana dia boleh kata ta'un ni najis? Sedangkan Nabi kata fahumma idzan au ta'un, sama ada demam ataupun ta'un. Kata Syurahbil bin Hasanah, rahmatun bikum, ta'un ni sebenarnya adalah rahmat kepada kamu, doa Nabi kamu dan kematian orang soleh di kalangan kamu. Dia bukan rijis, bukan penyakit, bukan najis. Amr bin Al-As, dia yang pegang pemerintahan, dia yang berkuasa. Orang tanya dia, betul ke Syurahbil kata ni? Dia kata betul lah, Syurahbil kata.
Tapi Amr bin Al-As kata, inna hadal waja' idza waqa'a yashta'ilu ishti'alan nar fatahassanu minhu fil jibal. Kata Amr bin Al-As, sesungguhnya penyakit ini apabila dia menimpa, apabila dia timpa kamu, sesungguhnya dia ini apa orang kata, seperti api yang marak. Dia marak seperti api yang marak. Hamai dekat hang kena, hamai dekat hang kena. Fatahassanu minhu fil jibal. Maka larilah kamu daripada api ini. Selamatkan kamu, diri kamu pergi ke bukit-bukit. Jauh antara satu sama lain. Tafarraqu anhu, jauh. Itulah pendirian yang diambil oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa penyakit taun amawas ini hilang dengan polisi yang diambil oleh Amr bin Al-As. Jauhkan diri masing-masing. Orang balik cerita kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar Al-Khattab, tengok ni Amr bin Al-As buat pandai-pandai dia sendiri. Adakah patut dia kata taun ni rijsun, tahi ataupun najis? Adakah patut dia suruh kami lari daripada taun? Umar tak marah. Falam yakrah, Umar tak menunjukkan kemarahan kepada Amr bin Al-As. Sebab apa? Wallahu a'lam. Sebab Umar mungkin ada kefahaman yang sama dengan kefahaman Amr bin Al-As. Ini yang penting untuk balance di antara tawakal dan juga usaha. Redha dan juga usaha. Redha sama-sama bergerak seiring dengan usaha. Kalau kamu kena ta'un tu, redha. Redha. Itu adalah rahmat kepada kamu. Itu adalah doa Nabi kamu. Itulah kematian orang-orang soleh sebelum kamu. Tetapi sebelum kamu kena ta'un itu, larilah kamu seboleh-boleh daripada dia. Demikianlah cara untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Demikianlah pemikiran untuk menghimpunkan hadis. Ini fiqh. Fiqh. Kemahiran untuk himpunkan hadis. Kalau tidak, orang tak boleh faham. Nabi kata, sama ada demam ataupun ta'un. Nabi juga kata, kalau ada ta'un dalam negeri itu jangan masuk. Macam mana nak himpun? Kalau kita baca nas ni asing-asing, kita tak nampak. Tetapi Allah Ta'ala kurniakan kemahiran berfikir kepada sebahagian orang. Allah Ta'ala kurniakan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ta'un kena dekat Syam. Dia sayang kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah penting. Terus tulis surat. Abu Ubaidah, hang balik aku nak jumpa hang. Allah kurniakan dalam bab ini juga kepada Amr bin Al-As. Fatafarraqu anhu, larilah kamu daripada ta'un. Atau fatahassanu minhu fil jibal, selamatkanlah diri kamu dengan kamu berada di atas bukit-bukit. Jadi ini sedikit berkaitan dengan ta'un Amawas yang menyerang negeri Syam pada tahun ke-18 Hijrah. Yang ramai para sahabat Nabi meninggal dunia dalam ta'un ini. Ramai orang mati tiap-tiap hari, ramai di kalangan mereka sahabat Nabi SAW. Mereka ni semua orang-orang besar, panglima perang. Abu Ubaidah, dia meninggal dunia dalam tahun Amawas. Muaz bin Jabal meninggal dunia dalam tahun Amawas. Abu Jandal yang kita cerita dia di zaman Nabi SAW, selepas perjanjian Hudaibiyah, dia duduk satu kawasan sendiri, kerajaan dia pun meninggal dunia. Yazid bin Abu Sufyan, abang kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, panglima besar yang kita dah cerita ketika perang Yarmouk, salah seorang leader yang kuat, dia pun meninggal dunia dalam perang ini. Syurahbil bin Hasanah, juga panglima besar. Ini nama-nama besar di kalangan para sahabat Nabi. Mereka meninggal dunia disebabkan oleh ta'un Amawas. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak sambung ni, saya nak cerita satu benda lagi supaya mati kerana penyakit ataupun diserang penyakit yang mematikan ramai orang-orang yang hebat ni, kita boleh elak. Itu yang Nabi sebut. Itu yang diamalkan oleh Umar, yang diamalkan oleh Abu Ubaidah, yang diamalkan oleh Amr bin Al-As. Boleh elak. Ada jalan untuk elakkan diri, selamatkan diri. Tetapi kalau orang yang terkena, janganlah ingat orang-orang itu buruk. Jangan pandang rendah kepada orang-orang yang terkena tu. Sebab Amawas ini telah menyaksikan kematian berapa ramai panglima-panglima umat yang masih hidup pada ketika itu. Tokoh-tokoh yang membuka negeri Syam, mereka diragut satu persatu. Abu Musa Al-Ash'ari dia hidup. Dia bawa cerita ni, dia cerita ke orang. Amr bin Al-As dia hidup sebab dia yang susun polisi untuk stop penyebaran ta'un ni. Tapi ramai di kalangan mereka telah mati pada ketika itu. Itu satulah. Yang kedua saya nak abang.
kadang-kadang kita ni bila kita lihat berlaku penyakit macam sekarang kan, musim COVID ni, orang kata ni tanda kiamat, akan berlaku kiamat selepas ni dan sebagainya. Betul lah, penyakit yang datang yang mematikan ramai orang ni tanda kiamat. Disebutkan oleh Nabi SAW, mati ramai orang ni tanda kiamat. Tetapi peristiwa yang berlaku hari ini bukanlah aneh. Dia dah berlaku dah dalam sejarah dulu. Dia dah kena dah kepada para sahabat dulu. Dan ramai di kalangan mereka telah pun tertewas pada ketika dulu. Jadi apa yang berlaku di zaman kita ni, kita doa, minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan dan menyelamatkan kita daripada bala bencana. Dalam masa yang sama, kita kena tahu bahawa bila kita baca sirah ni, kita tahu dalam sejarah dia dah berlaku dah peristiwa yang seumpama ini. Iaitu paling besar di zaman sahabat adalah Ta'un Amawas. Jadi selepas daripada peristiwa itu, hilang Ta'un itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tahun selepas tu baru Umar pergi ke Syam. Sebelum Umar pergi ke Syam, apa lagi yang boleh kita cerita? Renovasi yang dilakukan oleh Umar membina jalan rumah-rumah di antara Makkah dan Madinah. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan kemudian pada tahun ke-17 Hijrah juga, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkahwin dengan Ummu Kulthum bint Ali radhiyallahu anhu. Baik, Umar kahwin dengan Ummu Kulthum. Yang ni dua benda penting kita nak tahu. Satu, saya dah cerita dulu. First sekali, Umar ni berkenan dekat Ummu Kulthum bint Abu Bakar, adik kepada Aisyah bint Abu Bakar. Umar pergi jumpa Aisyah, bagi tahu ke Aisyah, kita dah cerita dah, bagi tahu ke Aisyah, hang tolong pergi minang Ummu Kulthum bagi kahwin dekat aku. Sebab qarabah, nak kuat hubungan dengan Abu Bakar. Aisyah tanya kat dia, Ummu Kulthum kata, aku tak mau kahwin dengan Umar, buat apa nak kahwin dengan Khalifah? Khalifah pun miskin, harta tak ada. Lebih baik aku kahwin dengan orang yang ada harta. Tak mau, Umar tak mau, tak ada harta. Kemudian orang pun kata ke Umar, lebih baik kahwin dengan Ummu Kulthum bint Ali. Sebab Ummu Kulthum binti Ali ni anak kepada Ali dan anak kepada Fatimah. Kalau Umar kahwin dengan dia, artinya nasab dan juga sabab pertalian dan juga kekeluargaan dengan Nabi ini bersambung. Dalam hadis Nabi SAW kata, kullu sababin wa nasabin munqati'un yawmal qiyamah illa sababi wa nasabi. Nabi kata, demi sesungguhnya semua perhubungan dan juga pertalian kekeluargaan itu terputus pada hari kiamat, melainkan perhubungan denganku dan juga kekeluargaan dengan aku. Orang kata, kau Umar, kalau begitu kahwinlah dengan Ummu Kulthum. Jadi Umar pun pergi minang, Ali pun bersetuju, dia pun kahwin dengan 40,000 dirham. Satu benda yang tuan-tuan kena ingat. Apa Syiah kata? Syiah kata Ali ni tak suka ke Umar. Umar ni jahat, Umar ni rampas kuasa, Umar ni tekan Ahlul Bait. Yang ni semua pembohong. Apa dalil paling besar ini semua fitnah? Dalil paling besar adalah Ali bagi Umar kahwin dengan Ummu Kulthum. Kalau dia macam tu punya tak suka ke Umar, kalau Umar macam tu punya jahat, kalau permusuhan antara Ali dan juga Umar begitu besar, yang dia nak pergi kahwin anak dia dengan Umar tu pasal apa? Bab lain, okey, bab lain boleh kata taqiyah. Bab lain boleh pakai taqiyah. Pasal apa Umar ikut, pasal apa Ali pergi ikut tentera Abu Bakar? Dia kata taqiyah. Ali saja tak boleh nak lawan, Ali pun sembunyikan diri ikut tentera Abu Bakar pergi lawan. Pasal apa Ali terima untuk jadi qadi di zaman Umar? Taqiyah juga, tak boleh nak buat apa, dia pun sembunyikan, dia punya tak redha tu dia diamkan diri. Tapi takkan sampai ke sini pun taqiyah juga. Mana ada orang taqiyah sampai tahap ni? Kalau betul lah ini taqiyah, teruk gila lah Ali. Taqiyah sampai Umar nak pergi kahwin dengan anak dia, tak suka ke Umar, tapi sebab tak apalah, takutnya pasal bagi kahwin. Teruk sangatlah Ali kalau dia buat sebab taqiyah. Ni nak menunjukkan bahawa fitnah Syiah tu tak betul. Hubungan antara Umar dan Ali radhiyallahu anhuma adalah hubungan yang sangat kuat dan sangat baik. Sebab itulah apabila Ali pergi jumpa dengan Aisyah, kata nak minang Ummu Kulthum, Aisyah pergi tanya Ummu Kulthum, hang nak kahwin dengan Umar? Ummu Kulthum kata, aku tak mau, dia miskin. Umar pergi jumpa dengan Ali, aku nak kahwin dengan anak Ummu Kulthum, kahwinlah. Ali dengan Umar punya baik. Jadi pada tahun ke-17 Hijrah, salah satu peristiwa besar yang berlaku ketika itu juga adalah perkahwinan antara Umar dan juga Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Baik.
Kemudian setelah perkahwinan itu, ini last lah bab terakhir sebelum kita berhenti pada hari ini, kisah aneh tentang Khalid Al-Walid dimakzulkan ataupun dipecat daripada Qin Nasrin di Iraq. Khalid ni kan, Khalid ni satu orang yang sebelum Qin Nasrin. Khalid ni, tuan-tuan kena ingat dia, satu orang yang dia ni bukan hati tisu. Kalau orang tanya siapa contoh manusia yang bukan hati tisu, Khalid Al-Walid. Kita ada bab kadang-kadang kita jadi tisu. Ada bab kita simpan perasaan, rasa macam hang buat kat aku sampai hati, hang jatuhkan aku, hang kenakan aku merajuk. Kita yang tu kita merajuk. Ada sampai satu tahap tertentu kita tak tahan, kita merajuk. Yang tu kita. Tetapi nak lihat contoh orang yang tak erti nak merajuk ni siapa? Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Apa yang dia tak kena? Tapi dia merajuk, dia nakai macam tu jugalah. Dia punya part nakai dia ada juga. Dia pergi buat haji. Dia pergi masuk ke Mekah. Abu Bakar marah dia. Dia tengah duduk di Iraq. Tengah menikmati kemenangan di Iraq. Abu Bakar marah dia. Abu Bakar kata, hang jangan bongkak sangat siapa suruh hang mai haji, ikut jalan biasa, tinggalkan tentera, ikut jalan yang orang tak pernah lalu, jalan jalan baru yang dibuka oleh Khalid. Abu Bakar marah dia, jangan buat begini, jangan tunjukkan amalan. Kerana kesalahan itu aku pecat hang daripada Iraq pergi ke Syam. Tinggalkan tentera di Iraq, pergi ke Syam. Walaupun Abu Bakar punya plan bagus, nak buka Syam pula. Tapi kat orang lain Abu Bakar jemput elok. Abu Bakar bagi tahu kepada Amr bin Al-As, hang duduk buat kerja yang bagus. Iaitu kerja yang telah diwakilkan oleh Nabi. Aku nak bagi kat hang kerja yang lagi bagus daripada itu, pergi ke Syam. Abu Bakar minta kat dia elok. Pergi ke Syam lebih baik. Kalau hang tak mau, hang boleh stay buat apa yang Nabi suruh. Amr bin Al-As kata, aku pergi. Aku ikut apa yang hang nak. Hang khalifah, aku ni mata panah. Hang panah aku ke mana, aku jalan. Itu Amr bin Al-As. Khalid kena hukum. Dengan Abu Bakar. Hang buat pasal, aku nak pergi Syam, tinggalkan Iraq. Tak apa, orang lain boleh jaga Iraq. Dia pergi. Sampai ke Iraq, sampai ke Syam. Perang. Betul-betul penyelawan. Dalam perang apa nama, bukan Yarmouk, satu tempat lagi saya lupa. Yarmouk lah. Okey, bukan Mu'tah, Yarmouk. Sorry, dalam perang Yarmouk yang kita sebut tadi, lawan perang dan sampailah Abu Bakar meninggal, ganti dengan Omar. Omar pecat dia. Hang bukan khalifah, hang bukan panglima lagi. Khalid turun pangkat dengan cara apa? Ambil separuh daripada harta. Ni bukan main-main tau. Umar bagi tahu dekat Abu Ubaidah, turunkan pangkat Khalid kalau dia mengaku yang dia punya masalah dia buat. Tadi kita dah cerita minggu lepas. Turunkan dan ambil separuh daripada harta dia. Selipar dia hang ambil sebelah. Khalid pun kata sam'an wa ta'atan li amiril mu'minin. Aku dengar dan juga taat kepada Amirul Mukminin, dan terus lawan di bawah kepimpinan Ubaidullah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dia lawan juga. Ini Khalid. Umar nak buang dia daripada jawatan, tak apa, aku lawan juga. Jadi panglima kecil. Dia pergi buka kota Qin Nasrin. Jadi kita akan cerita lebih panjang. Dia buka kota Qin Nasrin. Dia buka dan dia bunuh, dia berjaya mengalahkan ramai orang Kristian dia kalahkan, orang Rom dia kalahkan, orang Al-A'rab, orang-orang perkampungan cuba lari, dia tangkap mereka. Kata Khalid, innakum law kuntum fis sahab la hamalanallahu ilaikum aw la anzalakum ilaina. Khalid tangkap mereka. Khalid kata, hampa ni, aku nak abang hampa, orang-orang Arab ni, kalau hampa ni duduk dekat angin sekalipun, nescaya Allah akan angkat kami pergi dekat hang untuk tangkap hampa, ataupun Allah akan turunkan hang mai serah diri dia. Dia buka Qin Nasrin, pembukaan yang besar. Apabila dia buka Qin Nasrin, ketika itu satu peristiwa yang berlaku adalah dapat rampasan banyak, harta rampasan perang yang besar. Datang Al-Ash'ath ibnu Qais. Al-Ash'ath ibnu Qais minta dekat Khalid, boleh tak bagi apa harta yang ada kat aku sikit? Khalid bagi dekat dia banyak. Tentera semua tengok, Al-Ash'ath bukan budak-budak, bukan orang kecil, bukan tak ada harta. Dia orang kaya, pasal apa Khalid bagi dekat dia banyak? Orang pergi mengadu kepada Umar. Ni Khalid bukan lagi panglima, dia panglima kecil je, bukan panglima besar dah. Pergi mengadu dekat Umar. Umar tulis surat kepada Abu Ubaidah. Pembawa surat tu adalah Bilal. Bilal bawa surat kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun buka surat. Bila Bilal sampai ke Syam, Abu Ubaidah buka, apabila hang dapat surat ini, hang boleh pergi ke Syam. 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 Hang boleh pergi ke Syam.
panggil Khalid menghadap. Tanya kepada dia, 10,000 dirham yang dia bagi dekat Ash'ath bin Qais tu duit siapa? Omar kira hak dah dengan Khalid. Kalau dia bagi itu duit kerajaan, sesungguhnya dia telah pecah amanah. Kalau dia bagi itu duit dia sendiri, sesungguhnya dia telah boros. Dia pecah amanah ataupun dia boros. Tanya kepada dia. Lalu Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dia seganlah dengan Khalid sebab sebelum tu jawatan Khalid ni besar. Khalid panglima, dia junior staff. Tiba-tiba datang surat tu buat begitu. Abu Ubaidah tak ada pilihan, dia naik atas mimbar. Naik atas mimbar, dia pun panggil Khalid menghadap. Umar kata cabut serban Khalid dan tanya kepada dia, duit siapa yang dia bagi kepada Ash'ath bin Qais? Khalid duduk atas mimbar, Abu Ubaidah duduk atas mimbar, panggil Khalid, dia tak cakap apa, dia duduk diam, dia segan, tak boleh cakap dengan Khalid. Segan. Maka Bilal yang tukang cakap. Bilal tanya kepada dia, siapa punya duit yang dia bagi dan sebagainya. Lalu Bilal yang bacakan keputusan Umar bahawa Khalid dipecat daripada semua jawatan dan balik sekarang ke Madinah. Khalid dipecat daripada semua jawatan, balik sekarang ke Madinah. Hati tisu? Tak. Tak. Sampai ni pun tak juga. Abu Bakar tendang dia daripada Iraq pergi ke Syam. Dia lawan. Umar jatuhkan dia daripada panglima utama, ganti dia jadi panglima yang bawah sikit daripada Abu Ubaidah, teruskan lawan. Sampai ke tahap ni Bilal kata, Umar memerintahkan engkau supaya balik ke Madinah. Okey, aku balik. Umar minta aku balik, aku balik. Itu dia Khalid. Itu dia Khalid. Sebab dia tahu, walaupun dia kata Umar tak suka kat dia, tapi dia tahu bahawa Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang paling baik. Dua orang paling baik selepas Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Tak kira lah Umar suka kat dia ataupun tak suka kat dia. Sam'an wa ta'atan li Amirul Mukminin. Dia beritahu kat Bilal, saat aku selesaikan urusan aku. Dia pergi ke Qinasrin, beritahu kepada mereka, taatlah kepada pemerintah baru, aku ditarik balik oleh Umar. Dia balik ke Madinah. Apabila balik ke Madinah, sampai ke Madinah, Khalid first kali, apa dia buat sampai ke Madinah? Nak kata dia punya hebatlah, seorang pahlawan yang hebat. Tak balik rumah, pergi jumpa Umar. Menghadap Umar terus. Masuk Khalid, kata Umar, sana'ta walam yasna' kasun'ika sani'. Wa ma yasna'ul aqwam fallahu sani'. Dia masuk Umar kata kepada dia, wahai Khalid, sesungguhnya hang telah melakukan satu benda yang tak dilakukan oleh orang lain. Dan apabila seseorang melakukan sesuatu, maka sesungguhnya Allah lah pelaku sebenar. Umar tanya dia ketika tu. Baru Umar tanya dia, 10,000 yang hang bagi dekat Ash'ath bin Qais ni duit siapa Khalid? Khalid kata, yang tu duit aku, bahagian perang aku bagi dekat dia. Aku punya bahagian aku bagi kat dia, tak ambil duit negara pun, harta aku sendiri. Kata Umar, wallahi innaka alayya la karim wa innaka ilayya la habib. Umar kata, wahai Khalid, sesungguhnya aku tahu hang ni orang yang pemurah. Dan aku tahu hang ni orang yang aku sayang, wahai Khalid. Walan ta'mal li ba'da al-yawm ala syai'. Tapi aku nak abad kat hang Khalid, lepas ni hang tak payahlah buat kerja apa-apa dah untuk aku. Aku sayang hang Khalid, aku tahu hang pemurah, hang jangan buatlah apa kerja untuk aku. Umar tulis, hantar kepada semua negeri-negeri dia. Sesungguhnya aku berhentikan Khalid bukan sebab aku marah kepada dia dan bukan juga sebab khianat dia. Walakinnan nas futinu, bukan sebab dia khianat, bukan sebab aku marah, tetapi kerana manusia telah diuji. Manusia telah diuji disebabkan oleh Khalid. Fa ahbabtu an ya'lamu innallaha huwas sani'. Aku nak agar manusia tahu bahawa yang melaksanakan segala-galanya, yang menentukan segala-galanya bukan Khalid tapi Allah. Yang bagi kita menang adalah Allah, bukan Khalid. Sebab itulah aku tarik dia daripada jawatan dia. Umar tak benci kepada Khalid. Umar tak marah kepada Khalid. Sikap Umar. Satu kisah nak cerita pasal Umar ni, plus. Tadi sikap Khalid. Tuan-tuan kena ingat, satu orang yang hati dia tak ada tisu langsung, yang keras. Perasaan jauh. Hang nak aku pergi perang, aku pergi perang. Hang nak aku balik, Khalid. Khalid itu dia. Tapi nak tahu satu orang lagi, Umar punya special pula apa? Umar punya special, hang buat masalah, aku tendang hang keluar. Tak kira lah hang besar mana pun, tak kira lah hang betul ke hang salah, hang buat masalah, hang out. Khalid buat masalah, out. Orang main mengadu kepada Umar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kita akan masuk bab tu. Mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, ganti orang lain, hang duduk Madinah. Walaupun Sa'ad tak salah. Nanti kita akan cerita panjang lah, Sa'ad tak salah.
Orang datang mengadu kepada Umar tentang Mughirah bin Syu'bah. Nanti kita akan cerita minggu depan lah kot, insyaAllah kalau ada masa panjang lah ni. Orang cerita tentang Mughirah bin Syu'bah, Umar pun hantar Abu Musa al-Ash'ari pergi ke Basrah, ganti Mughirah bin Syu'bah, panggil dia balik. Yang tu Umar. Jadi governor ada masalah je, buat sikit-sikit benda tak kena, tak puas hati, hampa balik. Khalid balik. Mughirah bin Syu'bah balik. Sa'ad bin Abi Waqqas balik. Umar punya polisi ni kata agama dan juga negara Islam tu lebih besar daripada mana-mana individu. Siapa pun boleh dipecat. Islam sahaja yang kekal. Jadi saya berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Nanti insya-Allah lepas ni saya nak sambung sikit satu peristiwa yang berlaku tahun ni juga, iaitu pemecatan tahun ke-17, pemecatan Mughirah bin Syu'bah daripada Basrah. Tapi lambat dah ni, nanti insya-Allah minggu depan kalau ada kesempatan kita sambung bab tu. Lepas tu kita sambung balik apa yang diceritakan di dalam buku ni. Umar pergi ke Syam, tahun kemiskinan di Syam dan sebagainya. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Macam mana nak buka soalan, saya pun tak tahu. Haji Kai tolong uruskanlah soalan. Kalau tak, kita berhenti setakat ni dululah untuk hari ni. Siapa ada soalan boleh raise hand ataupun tulis dekat Facebook ataupun YouTube lah. Tapi saya ada soalan saya pertama lah. Sekarang ni ada macam dua pendapat lah. Umar kata stay, yang Amru tu suruh keluar. Jadi ini antara pandangan antara pemimpin. Kalau secara peribadi, orang perseorangan dia boleh ambil tindakan sendiri ataupun dia kena ikut arahan pemimpin. Okey, baik. Omar, okey, apa yang berlaku? Ini benda penting yang mungkin kita boleh bincangkan sedikit lah tempoh yang ringkas ni. Kalau kita tak nak berubat, kita nak biarkan kita ditimpa kesakitan ataupun kita redha dengan kesakitan, itu hak kita. Itu hak kita. First kali, jangan salah kod. Dengar cerita ni habis-habis. Itu hak kita. Sebab ada hadis di mana Nabi SAW sebut tentang umat Nabi, kalau tak silap saya 70,000 orang, yadkhulunal jannah biduni hisab, masuk syurga tanpa hisab, tanpa cek dia masuk syurga terus direct. Apabila orang tanya kepada Nabi SAW, apa ciri-ciri mereka? La yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata depa ni la yastarqun, depa tak pi minta orang jampi dekat depa, tolonglah jampi aku, bagi aku baik, baca ruqyah dekat aku. Tak, depa tak minta. Wala yaktawun, dan juga depa tak pi buat ubat. Yaktawun ni tempel dengan api besi panas. Itu ubat yang paling berkesan. Kalau tak ada benda lain dah berkesan, itu paling high, paling tinggi punya ubat. Yang tu pun depa tak buat. Maksudnya berubat pun tak, minta orang baca ruqyah pun tak, wala yatatayyarun. Mereka juga tidak menganggap sial, tak menganggap komplain kena ni nasib tak baik dan sebagainya. Nabi SAW kata, umat aku yang ada ciri ni depa masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Apa yang depa buat? Depa tak minta orang ruqyah dekat depa, depa tak berubat, dan juga depa tak anggap sial, masuk syurga direct. Jadi, tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW kata tadawau, berubatlah kamu. Kerana Allah tak letakkan ubat, melainkan Allah tak turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan juga ubat kepada penyakit itu. Jadi, pertama, kena faham bahawa untuk kita mencari ubat dan mengubati diri kita, itu bagus. Itu baik. Tapi bagi orang yang dia redha, dia tak nak ubat diri dia, dalam kes umum, dia tak nak ubat diri dia, itu hak dia. Disebut oleh Nabi SAW, kecuali, ini kecuali apabila tindakan dia itu boleh menyebabkan sakit tersebar kepada orang lain, wabak penyakit sebagai contoh. Kalau dia tak nak berubat, bukan dia seorang sahaja mati, dia boleh sebarkan wabak tu kepada orang lain. Akhirnya orang lain pun mati sekali dengan dia. Kerana dia tak mau berubat, orang lain pun kena sekali. Maka dalam kes ini, kes ni spesifik, kerajaan ada hak untuk paksa orang tu berubat walaupun dia tak mau. Boleh paksa dia.
Nabi SAW pesan, salah satu cara untuk kawal dia, hampa duduk dalam negeri yang ada ta'un, jangan keluar. Hampa duduk dekat luar, negeri itu ada ta'un, jangan masuk. Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai pemimpin pada ketika itu, keputusan dia, tafarraqu anhu, lari kamu daripada ta'un, jangan duduk rapat-rapat, jangan duduk sama-sama, pergi ke bukit-bukit. Jadi kalau penyakit itu berjangkit, kerajaan ada hak untuk memaksa orang berubat. Sebab kalau hang tak berubat, bukan hang seorang je kena mudarat, mudarat tu kena ke orang lain sekali. Yang ni kita kena faham. Sakit tu apa? Kalau kena kanser yang teruk, nak buat kemoterapi ke tak nak buat? Tak nak buat. Pasal apa tak nak buat? Saya nak bersabar, saya redha dengan ujian Allah. Boleh, tak apa. Hang mati seorang je. Kalau hang betul-betul bertawakal dengan Allah, mudah-mudahan Allah masukkan hang ke dalam syurga. Tak apa, boleh. Tapi hang kena virus ataupun hang kena bakteria, hang kena apa-apa, infection yang kalau hang tak berubat, orang lain pun kena sekali. Dalam kes ni, kerajaan boleh paksa hang berubat. Hang kena berubat. Sebab untuk menjaga maslahatul ammah, menjaga kesihatan orang ramai. Jadi itu sedikit sebanyak tentang jawapan ni. So dalam kes corona ni, COVID-19 tak ada pilihan. Kalau hang tak berubat, orang lain pun jadi mangsa. Jadi kena ikut apa sahaja titah ataupun perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk kawal jangkitan. Tak ada pilihan dalam bab ni, tak ada pilihan. Wallahu a'lam. Ada soalan di Zoom, Ustaz. Soalan di Zoom, macam mana saya nak baca? Di chat. Boleh tolong baca? Soalan dia, Umar buka Palestin tu tahun berapa Ustaz, di mana Abu Ubaidah hosting dia di situ. Lepas tu cuba nak memahami hadis tadi, apabila Nabi berdoa demam atau tahun, adakah ketika itu Nabi menunjukkan kesedihannya apabila Allah tidak makbulkan doanya? Okey. Bila Umar pergi ke Syam, pembukaan kota Syam berlaku sebelum itu, tahun ke-16, 15 sebelum tu. Nanti kita akan baca panjang lebar tentang pembukaan Syam. Cuma Umar pergi tahun ke-17, dia try nak pergi, tak berjaya, ada tahun dia balik. Dia pergi semula tahun ke-18. Selepas Amawas ni dah reda sedikit, ketika itu Umar pergi. Tahun ke-18, Umar pergi semula ke Syam. Itu tentang Umar. Dan nanti kita akan cerita panjang lah, sebab cerita Syam ni, penulis buku ni dia letak di bab yang belakang, jadi cerita perang tak masuk lagi. Cerita perang sebagaimana yang disebut oleh Pak Memon, dia datang kemudian. Dia satu bab khas, buku khas untuk perang sahaja. Nanti kita cerita tentang pembukaan Syam, pembukaan Iraq dan sebagainya. Yang kedua, kenapa Nabi SAW sebut fahumma idzan au ta'un, maka oleh itu biarlah demam ataupun ta'un. Ketika itu gambaran keadaan ketika itu adalah Nabi SAW sedih kerana doa Nabi SAW tidak dimakbulkan untuk umat ini tidak berpecah belah. Hadis tu ulama ada khilaf, sebab Abu Qilabah ni para ulama kritik dia sebab dia tidak menyaksikan Amawas. Dia tidak menyaksikan Amawas, masa tu dia tak ada di situ. Dan juga dia tak cerita dia dengar hadis ni daripada siapa. Tapi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jadi sanad dia terputus. Cuma Abu Qilabah adalah orang yang dipercayai dan mimpi Nabi SAW, 3 doa Nabi tu juga diriwayatkan dalam hadis-hadis lain, serta peristiwa Amawas juga diriwayatkan oleh orang-orang lain. Jadi secara keseluruhan cerita ini adalah cerita yang datang dengan riwayat-riwayat lain yang kuat. Ada reaksi Nabi SAW, gambaran cerita itu menunjukkan bahawa Nabi SAW sedih kerana doa Nabi yang ketiga itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai kita hari ni. Ada soalan di Facebook. Mungkin samalah. Soalan, Assalamualaikum Ustaz. Andai kata Abu Ubaidah mengikut surat pertama Sayyidina Umar, adakah ia bagi isyarat fitnya kalau arahan dari pemimpin maka boleh keluar dari tempat berlakunya wabak? Seperti contoh rakyat Malaysia yang keluar dari tempat wabak yang berlaku sebab ia canggah dengan hadis Nabi yang larang keluar dari tempat wabak. Okey, ada perintah umum yang diamalkan beramai-ramai. Jadi perintah umum ni, kekalkan umum dia itu lebih baik untuk diamalkan oleh semua orang untuk kekal. Cuma kadang-kadang perintah umum ni
ada beberapa orang dikecualikan daripada perintah umum sebab kepentingan orang itu, kepentingan. Contohnya apabila wabak berlaku di satu negeri, kena hantar pegawai-pegawai diplomasi daripada negara kita pergi ke negeri itu untuk uruskan rakyat di situ. Jadi itu satu perintah yang di luar hukum umum. Ataupun satu negeri diserang oleh wabak, kita hantar doktor dan pegawai kesihatan untuk pergi ke negeri itu dan kawal wabak. Itu khas sebab ada kepentingan untuk dia ada di situ. Jadi perintah umum kekal umum. Apabila ada kepentingan untuk individu tertentu keluar daripada perintah umum ini, maka dia boleh keluar daripada perintah umum. China bila kena Wuhan, kena serang teruk, dia hantar banyak askar masuk. Walaupun dia lockdown, hantar askar untuk buat hospital. Hantar doktor untuk ubati penyakit. Jadi kalau nak nilai di sudut syarak, ini bolehlah. Kemasukan askar tu untuk buat hospital, bantu orang. Kemasukan doktor tu untuk bantu orang, untuk ubati orang yang ada di situ. Demikian juga dalam kes Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, dia ni orang penting. Panglima tentera yang paling penting. Jadi untuk selamatkan dia, bukan sekadar selamatkan dia. Untuk selamatkan dia artinya untuk memiliki kualiti dia tu untuk pergi perang dan buka kota-kota lain pula. Individu dia tu penting. Bukan kata nyawa dia tu penting sebab dia. Kalau nyawa tu penting sebab dia nak kekalkan nyawa dia, jangan nanti dia jadi panglima, lebih duduk rumah, jangan pergi perang. Tak. Omar lantik dia. Bila Omar lantik dia jadi panglima, Omar tahu ada kemungkinan dia akan hidup ataupun dia akan mati dalam perang. Tetapi apabila ada ruang untuk selamatkan Abu Ubaidah kerana kedudukan dia tu penting sebagai panglima, maka Omar punya pilihan, aku nak selamatkan Abu Ubaidah. Sebab dia selamatkan dia ni ada masalah yang lebih besar. Itu untuk kita menjustifikasi perkataan Omar pada ketika itu. Dia tak bercanggah dengan nas. Sebab menyelamatkan orang-orang tertentu ni okey. Ataupun orang-orang tertentu yang keluar daripada kaedah umum okey. Tapi dalam masa yang sama, keperwiraan dan semangat setia kawan Abu Ubaidah juga sangat kuat di situ. Aku datang dengan tentera aku, kami kena musibah sama-sama dengan tentera aku, tolonglah aku wahai Amirul Mukminin, jangan panggil aku balik, biarkan aku di sini. Dan dia ambil keputusan yang sangat kuat pada ketika itu untuk korbankan diri dia bagi bersama dengan tentera. Wallahu a'lam. Ni soalan dari YouTube. Boleh Ustaz terangkan sikit apa maksud dalam buku agar mereka tidak terfitnah? Agar mereka tidak terfitnah, la yaftin walakinnan nasa futinu. Baik, ini perkataan kat mana boleh ni? Okey. Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid. Mencopot ni bahasa apa saya pun tak tahu. Cuma dalam teks Arabnya disebutkan, Omar kata, inni lam a'zil Khalid an sakhtatin wala khiyanah. Aku bukanlah memecat Khalid disebabkan aku marah kepada dia ataupun dia melakukan khianat. Bukan sebab tu. Walakinnan nasa futinu. Tetapi manusia telah difitnah. Apa maksud manusia telah difitnah? Manusia telah difitnah ni banyak maksud dia. Kita nampak perempuan cantik, lalu kita pun rasa tertarik dengan perempuan tu, itu difitnah. Dan fitnah dalam kes ni bukan kes perempuan tu, itu lain. Fitnah dalam kes ni adalah manusia rasa, don't worry, Khalid ada mesti menangnya. Itu fitnah. Pi perang Mu'tah, punya ramai Rom, mati 3 panglima Islam, dapat kat Khalid menang dan balik. Jangan risau, Khalid ada, kita boleh menang. Iraq, satu persatu negeri Iraq buka, Khalid ada, kita menang. Perang Yarmouk, besar gila, Khalid menang juga. Akhirnya, futinu, orang difitnah. Orang mula fikir bahawa selagi ada Khalid, selagi itulah kita akan menang. Jangan risau, Khalid ada, kita mesti menang. Kata Umar, fa ahbabtu an ya'lamu anna Allah was-sani'. Aku nak supaya orang tahu bahawa yang merencanakan dan menjayakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya Khalid. Khalid ada ke tak ada ke, Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Kalau Allah takdirkan kita menang juga. Kalau Allah takdirkan kita kalah, kita kalah. Tak ada kena mengena dengan Khalid. Jadi apa maksud manusia difitnah? Difitnah itulah maksudnya. Mereka rasa bahawa kita menang ni pasal ada Khalid. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lain, saya rasa nanti kita kumpul dulu. Nanti kuliah akan datang. Sebelum start kuliah, kita jawab soalan. Okey tak, Jirai? Okey. Dah tak ada soalan lagi.
Okey, jadi saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih kepada tuan-tuan yang mengikuti siri ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung lagi cerita seterusnya. Bagi yang belum beli buku, bolehlah beli buku ni di mana-mana tempat yang tuan boleh dapati dia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.